Michael, Ya. kenapa dekat sini ada reban ayam stationery? Di sini ialah projek pertama saya. Kebanyakan kampung-kampung, reban ayam dia jenis stationery. Reban ayam yang duduk di satu tempat perlukan maintenance yang tinggi. Satu, kita perlu membuat pembersihan selalu dan memastikan ayam tersebut tidak kena penyakit. Lagi satu, ayam tersebut tidak mempunyai texture atau forage yang bagus, tempat yang selesa dan terlalu bersih. Yang ini sangat mustahak untuk ayam-ayam sebab ini mempengaruhi kualiti telur, daging dan juga kesihatan ayam-ayam tersebut supaya mereka tidak perlu diberi ubat atau antibiotik yang kerap. Kenapa you masih simpan reban yang macam ni? Bukankah you ada reban bergerak dah? Ini untuk menunjukkan kepada pengunjung-pengunjung yang cara begini tidak berapa sesuai untuk ladang-ladang yang besar. Jikalau kita ada ladang yang besar, kita perlu ayam-ayam tersebut pergi ke semua tanah ladang supaya dia boleh menggunakan tai-tai ayam tersebut untuk fertilize ladang kita. Benda-benda begini boleh digunakan, cuma maintenance dia tinggi sahaja. Kita perlu membersihkan reban-reban tersebut supaya ayam itu tidak sakit. Tapi untuk reban yang bergerak, tak perlu apa-apa pembersihan sebab reban itu selalu bergerak ke tempat yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong komen di bawah jenis apakah reban yang digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan di ladang.